Selamat datang ke kebun Den. Lama saya tak datang kebun, hari ni saya datang kebun. Tengok pokok limau dia dah berpucuk dan keluarkan bunga. Jadi kita duduk kat sini dengan aroma daun limau ni. Sangkis, bunga-bunga sangkis ni berbunga. Yang berbuah dah berbuah. Rajin betul berbuah, dia tak berhenti berbuah. Pokok limau ni. Ni masih lagi nak berbunga. Tengok nak keluar buah lagi. Ni daun dia terlampau banyak, nanti kita buang. Ni dah besar. Tengok. Kulai-kulai dah dia sebab buah dia berat. Atas tu ada buah lagi. Sebab ini dia. Atas tu ada buah lagi. Kerana dia tak berhenti berbuah dan berbunga. Lepas hujan, limau sangkis. Cantik. Jalan menuju ke kebun. Itu dah ada rumah satu. Dia belum ada rumah. Ini pun belum ada rumah. Masuk ke kebun Den. Menyambut tetamu pukul 5 sebab dia rajin berbuah. Siapa datang boleh dapat oleh-oleh buah limau sangkis yang tak berhenti berbuah. Ini kita nak tanam markisa. Ini kita dah tanam markisa. Tengok pokok markisa. Oh, dia dah mula manjat dah. Ini pokok markisa kita. Semut gigit kaki. Okey, ini pokok markisa. Dah ada bunga pun. Tak lagi berbuah. Kita pergi dia panjat atas ni. Ada bunga putas. Penyeri taman. Bos pagi sampai kebun mesti buat apa? Cek pagar. Cek pagar kebun. Sini pun pokok markisa. Markisa dah naik ni. Dah keluar bunga dah biar dah. Hah? Keluar bunga? Dah sana ada bunga dah. Alhamdulillah. Pokok markisa. Segi dia panjat sini. Biarkan dia berleluasa atas ni. Nanti kita letak jaring rapat sikit atas ni lah. Supaya pokok ni boleh ni. Ada bunga ni? Ada bunga dia. Dan ini pokok bunga telang. Pokok bunga telang ni kita biar dia memanjat kat sini. Sebab daun dia sangat berkhasiat. Ni anak dia. Masih ada anak dia. Jadi dia akan meredupkan lagi kawasan ni. Dan sini kita duduk. Kita duduk sini. Berehat. Bila sampai ke kebun kita rasa macam tempat yang sejuk. Berkabut. Sana berkabut. Sejuk. Lepas hujan. Langit cantik. Langit awan. Kat kebun. Pokok serai. Bukan dia jalan je laju, semut dah gigit kaki. Sebab tak pakai kasut. Tak pakai kasut hang kebun. Jadi kita akan tanam siri balik. InsyaAllah lepas raya. Bulan puasa ni just kita berbaju dan tengok-tengok pokok sahaja.
Ni pokok kuinin yang kita tanam. Dah besar pokok kuinin. Sah orang nak tanam kuinin kan. Tapi ni sekali dia berbuah, 1 lori. InsyaAllah. Kita bagi-bagi. Kuinin. Pokok dia. Kita dah merancang dia punya dahan dia ni kan. Gunting, tambah lagi 3. Nanti jadi 6. Nanti jadi 9. Oh, dia cantik kanopi dia. Ini cerita pasal pokok mangga. Jom kita jalan kat sini lagi tengok pokok mangga ni. Ini kita tak tahu mangga apa ni. Mangga apa ni bang? Susu Ni mangga susu kan? Mangga yang kita beli-beli selalu tu lah. Kan? Ini mangga dah besar. Pangkal dia tu kita dah bersihkan lah itu. Kita cek dulu. Takut ada anan-anan. Dah tinggi. Tinggi dan nampak sehat juga lah pokok dia. Sehat pokok dia. Bos buang daun. Buang daun-daun pisang. Ni pokok 5 apa? Nipis. Oh ni, lima nipis kat tu. Yang bakar rumah tu. Tak, dekat rumah tak pasti. Tapi yang tu sure 5 nipis. 5 nipis. Tu pokok 5 nipis. Ini mangga Erwin. Ni Taiwan ke apa tak tahulah. Buah dia besar. Pucuk dia. Nanti dah buah dia ada macam purple-purple sikit.